Kalau kita ada 10,000 sekarang, adakah kita simpan dekat dalam bank ataupun tukar kepada 5 dinar emas? Nampak sama nilai dia hari ini, tapi 5 tahun akan datang, beza dia banyak sangat. Ramai rasa duit dekat dalam bank selamat. Ya, betul selamat. Tapi tak berkembang. Lagi lama kita simpan, lagi jatuhlah kuasa beli tersebut. 10,000 yang kita simpan hari ini, 5 tahun akan datang, mungkin nilai dia sekitar RM8,900. Barang makin mahal, ekonomi makin lemah. Ini fakta ekonomi, bukannya teori. Tapi kalau tuan-puan ada 10,000 dan nak tukarkan pada 5 dinar, berat dia 21.25 gram. Emas ni berketulinan 999 dan sejarah telah menunjukkan harga emas meningkat secara purata 10% setahun. Dengan kata lain, nilai 5 dinar yang sama ni boleh meningkat sekitar 16,000 selepas 5 tahun. Sebab itulah orang bijak tak tunggu duit susut, mereka tukar sebagai simpanan kepada emas fizikal sebagai pelindung nilai. So kalau tuan-puan nak selamatkan nilai simpanan kita dan nak mulakan simpanan 5 dinar, boleh isi brosur dekat bawah tu ataupun DM untuk Ustazah bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas sekarang.